Janganlah bagi tahu dia. Ayla ni kan. Suka hati Ayla lah. Tapi kalau apa-apa jadi, tanggung sendiri tau. Okey. Terima kasih, Cik Dan. Bye. Weh, Man. Yang kes Haji Nordin tu, Kau ada info? kau masih cari perempuan ni kan? Ya, betul. Aku dah tanya budak-budak kat jalan tu. Ada yang kena Hela. So, sekarang ni kau tahu tak kat mana dia ada sekarang? Dia hilang. Tapi, diorang cakap dia ni selalu pergi satu kafe tu. Mungkin kau boleh cek kafe tu. Apa nama kafe tu? Terima kasih. Excuse me. Chocolate cake satu? Yes. Thank you. Yo. Macam mana nak makan mana ni? Alah, you suggest lah. I dah suggest 3 tempat dah dekat you. Suggest tempat yang keempat? Korean food, No. Japanese food, mamak. You tahu kan, I tak minat mamak. Habis, aduh. Okey, kita makan kek dekat kedai kek. Ada satu kedai kek ni, baik. Makan kek? Ya. Kek dia sedap, I nak you try. Sejak bila you minat makan kek? Sejak Haila, Oh, Ayla yang bawa. bukan dia yang bawa I makan dekat situ, I terjumpa dia. So, kek tu sedap sebab Hela ke kek tu memang sedap? Kek tu memang sedap lah, apa kena-mengena dengan Haila pula. Okey, okey. Kalau sedap sangat, kek lah. Okey, eh? Wahila? Boleh kita... Wahila!